Sekarang dah petang, pukul 2.50. Kita berpanas-panasan berada di Langkawi Skycap. Let's go. Kita akan pergi ke mana? Skydome dahulu di sini. Terima kasih kerana menyelamatkan Pulau Langkawi. Kami cuma jalankan misi je. Terima kasih Kita buat apa? kepada korang semua sebab telah serta dalam misi ini. Betul tu. Lain kali boleh datang lagi. Okay, next kita pergi 3D animation. So, Skydome tadi biasa je. 10 minit tengok video like nothing. Like biasa je. Fun for kids, not for us. Oh, Skycap, sorry. Kita akan pergi Skycap. Kita dah naik. Oh, ada zoo. Ada mini zoo. Kena bayar ke? Kena kot. Malah. Kena pergi Gila zoo. tak kena bayar. Oh, ada unta. Ini tengah jaga telur. Cantik weh. Tapi Masya Allah, tinggi sangat. Takut. nanti bila betul hidup. Kau pula Eagle Nest Skywalk. Destination yang atas sekali. Ya Allah, Masya Allah, cantik. Tapi ya Allah, dalam masa yang sama seram weh nak naik atas ni. Ya Allah cantik. Kita boleh nampak pulau-pulau. Cantik. Ya Allah. Aku nak panggil dia tuan. Okay, sekarang kita dah turun. Maaf cakap. Kita aku tak tahu apa masalah aku. Aku takut sangat tinggi sekarang. Takut gila. Naik ke turun ke aku takut. Serabut lah. Tapi pengalaman yang sangat best lah. Thank you so much. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi 3D, Museum 3D. 3D, Kita baru Allah. habis turun Skycap tadi. Lepas belas dengan nyawa. Dia orang baru turun. Saya dah lama turun pun. Tak apa-apa dah sekarang. Penat. Lapar dah ni. Tapi nak masuk 3D. Sekarang kita ada di 3D Museum. Cantik. Ikut. Daripada situ. Okey, sikit. Rio. Sesat. Dekat dalam ni ada banyak sangat illustration
yang sangat 3D, sangat cantik, yang korang boleh cuba. And dia ada siap bagi macam tanda untuk macam mana nak tangkap gambar untuk nampakkan lagi illustration tu. Contoh dia macam ni. Like dia akan tunjuk lah korang kena berada di point mana untuk gambar macam ni. Sesemak gila dah. Oh. Sekarang kita dekat zone yang lain pula. Cantik dekat sini macam more to LED effect. There's the planets, the galaxies. Kita ada illustration like yeah, macam ni. Tak, korang nampak tak dia punya illustration tu macam cantik dia chill. So we are done dekat 3D Art Langkawi. So kita nak pergi balik makan. Lapar ni. Aku nak bagi tahu ni aku lapar. Oi Kelly. Oi. Akak lapar. Ni pun muka-muka dah keluar 3D Art. Dah lapar ke? Serabut Kelly. So, sekian kita dah habis pergi ke Skycat, Skydome. Skyrex tak boleh sebab Skyrex dalam, pembaikan. What's the name? I don't remember. Lepas tu kita pergi 3D Art. 3D Art tu paling biasa kalau pergi last sebab dia ada aircon and korang pun boleh rasa aircon tu sambil-sambil tak gambar. The 3D art memang jadi, memang nice killers. So, yeah, berbaloi sangat. Setelah daripada Skycap tadi, kita pun dah pergi makan dekat sebelah airport ni. Dia quite viral juga. Ada beberapa stall yang korang boleh pergi. Kat sini macam laksa ikan sekok. Laksa ikan sekok tu, dekat sangat. Laksa ikan sekok tu ni macam laksa. Lepas tu ada ikan seekor macam ikan rebus ke apa tak tahu. Dengan telur rebus. So ramailah orang beli. Ni kedai-kedai yang tutup. Katanya tutup pukul 7. Sekarang pun dah pukul 6.53. Dah kurang lah juga orang. Tapi ya, memang betul-betul sebelah airport. So korang boleh nampak kapal terbang landing semua boleh nampak. Okay. Lepas ni kita nak back to Pantai Cenang Bag untuk beli-beli coklat, beli-beli souvenir and beli juga untuk standby makan malam. Bye-bye. Okay, sekarang dah malam. Kita pergi dekat area Pantai Cenang sekali lagi untuk beli coklat, souvenirs dekat area-area sini. Okay lah, nice. So, kita dah berada di